Pasangan anda tidur berdengkur dengan kuat sampai bergegar katil. Ramai ingat dengkur itu tanda tidur lena, tapi sebenarnya otak mereka sedang menderita. Dalam perubatan, dengkur yang teruk selalunya berkait dengan sleep apnea, di mana pernafasan mereka terhenti sekejap masa tidur. Ini bermakna otak terputus bekalan oksigen. Bila nafas bersambung tiba-tiba, aliran oksigen mengejut ini akan hasilkan stres oksidatif karat yang merosakkan sel otak dan jantung. Berita baiknya, kajian klinikal membuktikan bahawa gas hidrogen sangat berkesan melindungi fungsi otak dan juga jantung daripada kerosakan akibat keadaan kurang oksigen berselang-seli. Ia meneutralkan karat toksin itu sebelum ia sempat rosakkan sel. Sayangilah otak anda dan pasangan. Kalau anda atau pasangan anda ada masalah dengkur, komen dengkur untuk saya bantu kongsikan solusinya.